Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin mengulaskan sebuah buku telah saya baca sejak akhir-akhir ini. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Zafran Akil bin Sebul Zaid dari Sekolah Menengah Kebahasaan Jawi. Hari ini saya ingin mengulaskan buku yang telah saya baca. Buku ini bertajuk Jendela Menghadap Jalan daripada Rohani Mutadari. Buku ini merupakan novel komponen sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 4. Buku ini mengisahkan seorang watak bernama Lily. Lily ini merupakan watak yang agak pendiam dan kasih sayang terhadap keluarganya. Dan buku ini juga mengandungi banyak nilai-nilai murni yang terdapat dalam setiap bab. Buku ini mengandungi 36 bab. Dan yang menariknya, buku ini akan memberitahu mengapa jendela di kampung Lily menghadap jalan. Dan yang menarik lagi, warga-warga masyarakat kampung di situ suka mengamalkan tradisi-tradisi yang mereka mengamalkan daripada sejak dahulu lagi. Contohnya mereka menggunakan ubatan tradisional berbanding ubatan di hospital. Buku ini juga mengisahkan tentang perang semasa sebelum Malaysia merdeka, iaitu perang dengan komunis. Dan buku ini juga menceritakan pengembaraan nenek Lily. Saya harap kamu semua suka dengan pembentangan dosa saya hari ini. Saya harap kamu semua juga baca buku ini kerana buku ini bagus untuk kalangan pelajar. Sekian, terima kasih.